Yang saya muskil apa yang saya faham, Allah tentukan kisah hidup semua manusia, tapi masih beri pilihan untuk setiap apa yang berlaku ke atas manusia. Pilihan ada dua saja, arah dosa, arah pahala. Jika begitu, adakah Allah buat dua perancangan, iaitu perancangan ke arah dosa atau pahala? Jika begitu, adakah Allah yang memutulkan apa yang dipilih oleh manusia? Minta ulas dan betulkan kalau salah. Dia tanya qada dan qadar dan ketentuan Allah daripada azali. Dah kalau kita ni Tuhan beri pilih, nak buat dosa boleh, nak buat pahala boleh. Dan macam mana Tuhan tentu dah hari itu? Segala-gala telah tentu. Maksudnya kita sekarang ni balik ni daripada Masjid Rahimiyah ni, faham? Kita nak pergi minum arak pun boleh, kita nak pergi mengaji Quran pun boleh. Tapi mana-mana satu, semua telah ada dalam pengetahuan Allah. Bukan Tuhan tetap dah kita tidak akan buat baik selepas ni, kita akan jadi terus kepada buat apa yang Tuhan pilih. Dah. Ingat situ sudah. Maksudnya segalanya dalam pengetahuan Allah, sama ada kita akan buat baik atau buruk selepas ni, semua Tuhan telah tahu. Bukan maksud Tuhan tetapkan tu kita terpaksa buat benda tu, bukan. Kerana itulah kita nak kaitkan dengan usaha dan ikhtiar. Lepas tu tak faham, tak faham juga. Bila tak faham juga, stop. Kerana ni kait dengan qada dan qadar, kait dengan iradah Allah bil azali. Nah, jadi kalau kita tak faham juga, cukup setakat tu. Yang kita nak faham adalah Allah tentukan segala-galanya, Dia yang iradah, yang berkehendak, dan semuanya yang telah berlaku dan akan berlaku berjuta tahun lagi telah pun sama dengan pengetahuan Allah. Tetapi kita ada pilihan untuk baik atau buruk, dan Allah beri kekuatan. Kalau kita nak panjat curi rumah orang, Dia beri kekuatan tangan boleh naik rumah orang. Kalau kita nak panjat naik atas mimbar nak baca khutbah pun Tuhan beri kekuatan juga. Lebih daripada tu jangan fikir. Kalau fikir tak dah dengan kita punya memori. Faham? Memori kad 32 meg, nak masuk barang 60 gig boleh masuk tak? Tak boleh. Kalau masuk juga jadi hang. Hang tu bahasa orang putih, bahasa Melayu gila babi komputer. Faham tak? Tekan sini tak musim, tekan sini tak musim, buat mouse pun tak gerak. Faham? Pasal apa? Kapasiti lebih daripada apa benda isi hak yang boleh masuk. Maka akal manusia tak boleh nak fikir hakikat qada dan qadar. Kita nak kaitkan dengan ketentuan Allah pada azali. Tak dah, jangan buatlah. Cukup setakat tu. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, pak mentua Nabi, ada tiket masuk syurga dah. Dia kata al-ajzu an idrakin idrakum. Lemah kepala otak kita nak fikir benda yang payah seperti ini. Telah pun dikira mendapat. Nampak? Telah pun kira faham dah. Lebih daripada tu tak boleh. Kerana memori kita sikit. Nak fikir qada dan qadar guna bini kita mimpi kita tak boleh nak fikir. Kita tak tidur lagi, duk baca surat apa, bini kita sengih tengah tidur, dia ada alang lain dah. Kita boleh fikir macam mana tu. Kita gerak, bangun-bangun, gua ni senyum sangat. Lah, mimpi pergi ke Damah. Pergi ke Damah padahal duduk atas katil. Dan kita boleh kaji tak mimpi? Tak boleh kaji. Dan nak kaji iradat Allah, nak kait dengan qada dan qadar, tak dah. Faham? Biar saya nak tahu juga. Nak tahu juga, ambil borang wak gila tu. Faham tak? Sebab siapa yang paksa diri dia juga melangkau daripada hak otak berfikir, maka dia akan jadi hilang ingatan. Nah,